Macam orang lama masak sambal dia. Okay, so sekarang yang Oni ada dekat Muiz Hot Chicken Balok Kuantan. Dan Oni macam nampak seseorang lah. So betul dia kat situ. Jom kita terjah. Siapakah dia? Hai Aiman. Hai. Kita bersama Aiman. Ni Aiman buat apa dekat Muiz Hot Chicken Balok ni? Saya datang nak tengok kedai baru kat Kuantan ni. So dah rasa dah semua menu yang ada dekat sini? Dah rasa. Sedap. Cuba bagi feedback sedap menu-menu yang best dekat Muiz Hot Chicken ni. Okay, so far menu sedap semua. Saya suka chicken tender ni. Oh, chicken tenders. Ni flavour apa? Ni flavour yang warna kuning tu apa? Oh, peri-peri warna kuning. Peri-peri. So tadi saya makan nasi lemak. Oh, nasi lemak. Nasi lemak ni sedap. Dia rasa macam orang lama masak sambal dia. Betul. Saya suka. Jadi kalau diorang nak rasa nasi lemak OG, kena datanglah dekat Muiz Hot Chicken Balok. Orang Kuantan memang kena datang sini. So, Aiman, kita nak beritahu untuk 1 hari bulan 5 ni kita ada kempen Cheeky Fly Vroom sampai langit. Dan cakap kat diorang, jangan lupa beli chicken tender RM9.90 dan join kempen Cheeky Fly ini. Jangan lupa join kontes Chicken Fly. Yes. Korang boleh menang hadiah kan? Yes, hadiah banyak hadiah yang Macam-macam menarik. hadiah yang menarik. Bermula 1 Mei Yes, betul. Sampai bulan 7. Alright. So orang Kuantan, korang boleh datang dekat Muiz Hot Chicken Cawangan Balok ni.